Hello guys, hari ni kita nak unboxing satu barang network cable tester RJ45 dan RJ11. Kita unboxing dulu. Ni manual dia. Okay, so kena start dengan bateri dulu. Kita hidupkan. Okay, dia berkelip-kelip dapat 1, 2, 3, 6, 8 1, 2, 3, 6, 8. So 4, 5, 7 hilang. So 3 wire dia dah putus. So maksudnya cable Cat 5 ni tak boleh pakai atau rosak. Idea kita potong dan kita sambung kepala baru. Kita buang cable macam ni. Kalau dah menyala macam ni, okey, cuma daripada 1 sampailah kepada 8 ni semua menyala. Cable ni okey. Dan kalau anda nak cabut testing pun boleh juga. Kita boleh cabut testing. Kita boleh testing lah kan. So kita cocok cable salah satu daripada mana untuk signal testing. So maksudnya kita boleh test guna smart cable tester ni daripada Aneng.